Antara Red Magic 11 Pro dan juga iQOO 15 ni, korang rasa mana satu raja gaming sebenar? Sebab kedua model ni kita tahu flagship gaming phone terbaru 2025. Untuk rekaan, korang prefer yang mana? Yang futuristik ataupun yang lebih minimal? Bahagian hadapan untuk skrin pula, memang kita nampak kedua model ni ada bezalan nipis, tapi ada kelebihan dia dekat sini. Red Magic jenis full tau, dia pakai teknologi UDC. Kedua model ni ada 144Hz refresh rate, pakai AMOLED. Cuma untuk model iQOO ni korang dapat lah dia punya resolution yang lebih tinggi dan dia punya brightness pun tinggi juga. Untuk chipset masing-masing ni pakai chip yang sama, yang powerful untuk kelas Android. Korang boleh nampak lah kan, AnTuTu Score lebih kurang saja. Ada juga VC cooling. Cuma kelebihan untuk model Red Magic ni, dia ada datang dengan water cooling dekat belakang yang bergerak dan juga ada kipas yang berpusing dengan kelajuan 24,000 RPM untuk sejukkan phone. Kelebihan lain untuk bateri, masing-masing ada kapasiti yang besar, 7000 dan juga 7500 mAh. Kelebihan untuk iQOO ada 100 watt pengecasan dan Red Magic ada 80 watt pengecasan. Dari segi features gaming, masing-masing ada features yang tersendiri, tapi kalau tengok dekat sini kan, paling banyak features saya rasa ada dekat Red Magic. Siap datang dengan trigger, lepas tu banyak fungsi yang korang boleh adjust. Untuk spek dan features lain tu, korang boleh check lah dekat YT Partner Tech. So korang prefer yang mana? Red Magic ataupun iQOO 15? Cuba komen pendapat korang.